Assalamualaikum guys. Okey, hari ni kita ada projek. Ini dia frame ayat Al-Quran. Kita nak cantikkan dia balik. Dia punya cat dah lama, dah luntur. Kali ni projek kita nak warnakan bingkai gambar ni dengan warna emas. Okey. Ni kita dah beli warna emas. InsyaAllah semoga menjadi pahala. Okay, stay tune. Saksikan projek saya insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Assalamualaikum. Okey, inilah hasilnya. Tapi ini baru fasa pertama. Lepas ni nanti kita akan cat kali kedua. Mana yang tak kena tu kita akan repair. Jadi tinggal kat sini je lah cat emas. Ni saya rasa tak payah ni. Pasal kalau kita cat terus ni dia dah satu color, dia dah tak kontras. Jadi ni biarkanlah. Pasal yang ni elok. Jadi kita cat yang tepi-tepi ni, yang bunga ni. Kita tinggal yang ni je lah. InsyaAllah. Mudah-mudahan. Okey. Sekian dulu untuk kali ni. Kita akan sambung fasa kedua. Tengok ni. Ya. Tengok. Sana. Cukup kacau. Jadi oyen. Kan baik. Duduk je kat situ kan, tak kacau orang. Ni suka mengacau yang lain ni. Ni tak beroyen, tu oyen. Ya. Okey. Sekian dulu. Assalamualaikum.